Hai, lepas dah tanam-tanam si Wani, main pasir, kita orang gerak lah. Pakai kasut muda-muda, dia pakai yang rumit-rumit. Apa? Ingat kita orang tak reti balik ke? Lepas tu kita orang pergi sini pula sebab si Wani ni nak gosip-gosip dengan Maimunah. Masa ni pinggang nak tercabut dah. So I biarkan je mereka berdua. Ni lah Maimunah tu. I je ada behind the scene ni. Korang ada? Tak ada. By the way, I jadi pokok je dekat sini. Hidup TikTok. Oh. Takut ya. Balik je. Aha. Yeay, dapat caji. Wani. Main katak bodoh. Balik lu. Bye. Lepas tu diorang pergi Roshan Mart pula. I duk mencari mana dua ketul ni. Hilang. Dah lah ramai kat sebelah sana. So I give up. Nampak pun. Hai, kitanya cari tak jumpa. Sis, oi apa dong beli? Wah. Yeah. Yeay, balik. Malam tu Wani prep ayam untuk makan. Oi, masak-masak. Wani masak. Wow. Wow. Next morning tu terus sambung masak. Sedap Wani masak. I approve. Dah kenyang tu kami main billionaire pula. Dari 4 petang sampai 12 malam. Baru stop singgah klinik jap. Wish. Woi, sama tema. Kerja sini je. 2 times win, 2 times champion. Gerak. And then balik semula sambung main. Sampai pukul 6 pagi kita orang main. Nasib last game I menang. Esoknya Wani hantar I balik Batang Kali. Yeay. Okay, bye.